Salam sejahtera buat para juri. Saya Adam Kipran bin Ahmad Syamil dari Sekolah Kebangsaan Iskandar Perdana. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita berjudul Arnab dan Kura-Kura. Pada suatu hari, seekor arnab keluar bersiar-siar. Arnab ternampak kura-kura sedang merangkak perlahan-lahan. Arnab ketawa, ha 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 ha. Kura-kura jalan sangat perlahan, kata Arnab. Arnab mendekati kura-kura dan bertanya, wahai kura-kura, maukah kau berlumba denganku? Kura-kura bersetuju. Arnab bilang 1, 2, 3. Lalu lari dengan kencang. Kura-kura merangkak perlahan-lahan. Di pertengahan jalan, Arnab berhenti rehat di bawah pohon pokok yang besar, lalu tertidur. Kura-kura terus berjalan, akhirnya sampai di garisan penyelamat. Arnab terjaga dari tidurnya dan terus berlari dengan kencang. Namun kura-kura sudah berada di garisan penyelamat. Arnab berasa sangat malu kerana kalah. Pengajaran yang kita dapat ialah jangan sesekali pandang rendah terhadap kekurangan orang lain. Semua ada kelebihan. Sekian. Okey, terima kasih. Okey, soalan pertama. Sebutkan 2 watak utama. Yang pertama dalam cerita itu. Sebutkan 2 watak utama. Sebut ya. Arnab. Arnab lagi 2, 1. Kura-kura. Kura-kura. Okey. Antara keduanya, mana yang paling laju? Arnab. Kenapa Arnab yang kalah? Kerana dia cakap besar. Okey, besar. Betul. Okey, lagi. Kenapa dia kalah tadi? Ingat ada cerita tadi. Macam mana dia boleh kalah? Dia tertidur. Dia tertidur. Macam mana dia bunyi? Dia ingat kura-kura tu jauh lagi. Macam mana bunyi tidur dia tadi? Oh, lain macam. Okey, soalan yang ketiga ialah apa pandangan kamu tentang kura-kura? Kenapa dia boleh berjaya? Kenapa kura-kura boleh menang? Dia berusaha. Berusaha, kan? Dia tak putus asa, kan? Okey, terima kasih.